dapat barakah. Ustaz, kalau sedekah berah contohnya, saudara kita tu buat berbuka, kita dapat pahala seperti amalan dia berbuka tak? Dapat. Bukan hanya pahala dia berbuka. Bila kita bagi, bab kata Nabi, Nabi kata apa tadi? Barang siapa puasa Ramadan dan sedekah kepada orang yang gunakan sedekah kita tu untuk buka puasa, kita dapat pahala dia berbuka, kita dapat pahala dia berpuasa, beribadah, selagi mana jadi darah daging. InsyaAllah dengan izin Allah kita boleh dapat pahala dia juga, tapi Allah bahagikan pahala pada kita juga seperti pahala puasa dia. Ya, betul. Kerana itu hadis Nabi, Nabi yang sebut tadi. Nabi kata apa? Sekejap saya bacakan balik dia punya hadis Nabi SAW. Sekejap, mana tadi? Kena baca. Sesiapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa untuk berbuka puasa, maka dia mendapat pahala seumpama orang yang berpuasa, tanpa kurang sedikit pun daripada pahala orang yang berpuasa tersebut. Ni hadis sahih ni, riwayat Imam Tirmizi. Bayangkan kalau kita bagi orang makan buka puasa ni, bukan susah pun, betul tak? Beli beras, beli gula, beli garam, beli tepung, RM50 insya-Allah tak habis. Dan tak perlu tunggu kita kaya pun. Ada rezeki kita sikit, kita beli, kita cari kawan-kawan kita yang susah, kemudian cari saudara mara kita kan, bagi pada bulan Ramadan ni. Saya hari tu bukanlah kita nak takabur, tidak, kita nak ajak orang. Saya bawa kereta saya pergi pasar raya, saya beli 5 kampit. Kemudian nampak je orang yang kita kenal, kita tahu dia tak berapa ada, kita bagi. Bagi seorang sekampit. Tak perlu nak tangkap gambar masuk dalam TikTok semua, tak payah. Kan? Sekurang-kurangnya bila kita bagi, kita dapat melihat orang tu tersenyum, orang tu gembira, kita pun dah dapat tumpang rahmat. Bayangkan orang tu makan, dapat nikmat daripada sumbangan sedekah kita, jadi darah daging, dia pula beribadah, kita dapat pahala insya-Allah. Kerana pahala ni Allah Ta'ala yang bagi.